Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum semua. So hari ini saya berada di Madinah. Agak demam hari ini, bersama sahabat duduk dalam bilik. Kita nak keluar hari ini berjalan-jalan lah. Sementara tu untuk sebagai kenangan kita buat video lah untuk story kita. So Abang Syuk kita nak ke mana hari ni? Aktiviti sebelah sebelum Zuhur. Ya, dah pukul berapa kita? Pukul 11 suku baru ke sini. Waktu Madinah. Bakso. Oh, bakso. Okeylah. Kita ikut je lah, kata bakso. Semalam dah makan bakso dah dekat ladang kurma. Tapi kita cari juga bakso. Mungkin boleh cuci-cuci mata sikit. Saya punya hajah hari ni tak sihat. Saya pun nak pergi cari pemasi juga untuk cari ubat batuk kat dia. Okey, jom kita masih dalam hotel lagi. Kita tengok cuaca kat luar hari ni pun tak begitu panas, 37 darjah Celsius. Semalam 43. Oh, challenge jugalah. So, Syuk, kita ke arah mana untuk pagi punya? Kita tak nak jalan jauh. Rasa ke sana, kanan lah. Kita tak jalan jauh lah. Semalam kita dah jalan lah. Kita nak straight the point. Kita naik pagi lah. Okay, jom. Hai. So kita belanja view dululah di kota Madinah. Alhamdulillah, suara dah mula ada lah. Demam dah beransur pulih. Kita belanja kawan-kawan sekali untuk view di Madinah ini, di kota suci. Alright. Apa yang dikabarkan kat sini kita cari bagi kan. Sekarang pukul 11.16. Kita sementara pergi ke masjid untuk menunaikan solat Zuhur. Kita jalan-jalan dululah. Hari ni okey sikit lah, 37 darjah Celsius. Kita jalan-jalan berhampiran Masjid Al-Nabawi je. Ini pagi. Kita tanya dia. Syuk dah tanya tadi brother ni, dia kata tak boleh naik pagi. Dia kata dekat je 2 minit je belakang sana, belakang masjid hotel sana. Dekat yang kita nak pergi tu. Jom lah Syuk, kita try jalan lah. Sini jinak sangat, tak nak lari. Wow, pokok kurma. Dia kata belakang hotel ni ya tadi. Oh, kita berjalan sebelah je. Ada Masjid Nabawi sebelah bangunan. Zuhur lagi 1.5 jam lagi. Kan ni cuaca 37 darjah Celsius dah rasa biasa sangat lah. Dekat Malaysia ni kira dah panas sangat dah ni. Solat Zuhur dululah. Zuhur dalam pukul lebih kurang 45 minit lagi. Jadi waktu panas kita solat dululah. Jom masuk sini. Wah, kurma nak. Kurma macam biasanya dia akan bagi ni, kira orang sedekah untuk waktu Zuhur ni. Dia letak berhampiran dengan kita punya payung ni untuk bagi orang makan. So
Jom. Kita pergi ambil 2 biji je. Sunat makan 3 biji, ambil sebiji lagi lah. Tak nak? Jom. Kita pergi solat dekat dalam. Dalam memang tenang, setenang-tenang jiwa kalau pergi solat kat dalam. Lepak kat sana, kita bertawakul. Memang sesuai sangat. Memang mendamaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Nak masuk kena letak kasut kat sana. Syok, sini Syok. Sini, sana ada kosong banyak. Okey. Kita letak slipper kat sini. Jom. Ingat nak cari duduk tempat sandar. Belakang sana. Sebab ingat mana slipper kita? Tiang sana. Sebab jom solat sunat dulu. Kita bawa solat zuhur. Nampak ada pegunungan kat sana. Kita masih mencari kedai bakso. Kita sampai Jakarta Restaurant. Dah sampai dah, jumpa dah Jawa punya makanan. Jawa Madinah. Bakso dah sampai. Duk kat sini 3 kali dah makan bakso. Bakso unta, bakso semalam, bakso dekat Lada Kurma tu. Mas. Bakso ni cuma 2. Cuma 1 ya? Cuma 2 aja, yang ni tak ada. Ini bakso biasa 1, special 1. Ni sekarang ni 3. Bakso biasa dah. Order tadi bakso 2 je kan? Tapi sampai 3. Bila bagi tahu dia kata makan je lah. Itu rezeki lah. Itu dinamakan rezeki. Member tak order 1, tapi sampainya 3. Katanya makan je lah. Halal lah. Kira order 2 dapat lebih. Dah sampai sini. Okay pak. Tu orang kata apa? Dah makan rezeki. Dia punya perisa dia hitam lekat tu. Mana yang kicap. Kicap manis. Kicap manis lah. Try juga lah. Sekarang ni kita santai-santai lagi dengan sahabat-sahabat kita. Syuk berjumpa dengan kawan-kawan kampung di kedai restoran Madinah. Kedai Jawa. Makan bakso lagi.
dekat sini dah 3 kali saya makan bakso. Bakso unta. Kalau jumpa dia memang makan je. Dia memang kat kampung pun sama. Oh iya ke? Dia makan. Ni kedai viral Mak Kilau Madinah. Kita cari sini. Mak Kilau Kedai Mak Kilau. Murah. Ya, saya tengok viral semua murah-murah. Saya mari jauh, saya duduk behind belakang sana. Depan masjid sana. So kalau betul-betul murah, saya belilah. Boleh? Betul murah. Oi, sejuk dalam ni. Mau duduk dulu. Dia kata murah. Kita tengok murah tu macam mana. Berapa murah? Yang mana? 5 helai. 5 helai 100. Perempuan laki-laki, bang. Perempuan 6 helai 100. Ya betul. 6 helai 100 perempuan. Okey, tengok. Saya mau pilih saiz dulu. Alright. Okey, dah try. Sebab Shopee banyak. Bagi murah. Dia bagi hadiah lagi. Bagi hadiah lagi. Sejadah atau kopiah atau apa lagi? Apa sorban lagi? Apa pun boleh. Dia bagi sorban lagi satu. Kalau Shopee. Alhamdulillah. Semalam dah shopping. Buka kopi. Rezeki murah hari ni. Murah rezeki. Kedai Mak Kilau. Dia belanja. Ini hadiah. Ini hadiah sebab shopping. Orang di sini ada dapat hadiah. Hadiah sejadah, hadiah serban, hadiah apa-apa. Sejadah, hadiah serban. Kopiah lagi dapat. Alhamdulillah. Ini memang realiti. Siapa nak datang ke Madinah, jangan lupa datang ke kedai Mak Kilau. Wajib ziarah dekat sini. Kalau nak shopping, nak bagi pakai sendiri yang elok sikit, yang biasa punya RM6 pula dah. 100 rial. Kalau bahasa Kelantan RM900 tu bukan RM100. Itu dia. Itu bahasa Kelantan. Harga comel latte. Comel doa. Murah doa, murah doa. Boleh kecek Kelantan. Boleh belakang. Murah sokmo dia kata. Makan budu Makan budu lah. Makan budu. Ikan lagi. Makan ikan orang Kasih. Terengganu ya, Kelantan. Kelantan makan budu. Makan budu. Nganu makan ikan. Sabah, orang Sabah juga itu. Boleh bah kelakau. Boleh bah kelakau. Boleh bah kelakau, orang Sabah. Macam-macam. Alright. Okay, alhamdulillah. Kedai Mak Kilau. Di Madinah. Kita dah shopping murah-murah. Harga Malai 100. Search dalam TikTok murah. Bila saya berkesempatan datang dekat Madinah ni, saya datang sendiri. Alhamdulillah, memang betul-betul murah. Betul tak Syed? Betul. Memang betul. Bukan sekadar shopping banyak. Dia token cakap bagi tahu. Berapa tadi? Harga Malai 100. Harga Malai 100. Lelaki, perempuan semua ada. Lelaki, perempuan, harga sama. Siap bagi pergi pagi. Kopiah dia kata nak bagi lagi, nanti saya tutup. Kedai apa? Kedai Mak Kilau. Kalau dekat apa kita punya dekat sana Mak Kilau ni. Okey, pintu 339 sana. Jalan straight. Sana kita nampak kedai Mak Kilau Madinah. Alright. Okey, kita naik taksi lah hari ni. Penat lah. Jom. Okay, kita naik taksi. Sebab jalan jauh tadi. Balik kita nak aman-aman. Sebab kita dah shopping. Ni dia. Betul tak Syuk? Betul. Best juga. Tempat kita makan bakso tadi Dia pusing balik sini.
dekat je. Ni kita punya masjid, tapi ni ada construction. Okay, kita dah sampai kita punya hotel. Ingat ke dia pusing ke mana masa jauh, macam berjalan je. Syok, buat suspend je. Ingat kena colek tadi. Jauh menor pergi ke jalan highway tadi. Oh, kita Hyatt Plaza Hotel. Kita dah sampai. You arrive of destination. Okay, singgah dulu, beli nasi dulu. Nasi okey, RM25. Ayam biryani. Okey, nasi siap. Jom balik. Kita tepi hotel saja, tukar selera, tak makan kat hotel ini.